Okey guys, barang ni sebenarnya dah lama, sampai lebih sebulan aku pegang. Ini adalah zone test handle grip. Alright. Okey, jom kita tengok. Ni jenis getah shrink ni. So korang mesti guna heater lah kalau benda ni. Okey, masukkan throttle dia dan kita panaskan untuk bagi dia mengecut. Jom kita try. Alright, first kali nak pasang benda ni, korang kena buka dulu. Cabut yang ni. Alright, dah boleh tanggal. Aku rasa kena potong ni. Nak masukkan dulu sebelum kita heatkan dia supaya dia mengecut. Nak cantik kita potong sikit lah. Belakang ni pun kita potong sikit. Jom kita potong dulu.